Keutamaan awak kena sign dengan presiden tu baru awak dapat pergi
apa kedekat sumber dan sebagainya, tak. Ada pengalaman sendiri daripada kawan saya sendiri, even dia dah dekat universiti baru dapat offer. Nak menunjukkan dari segi Allah tu bukanlah sekadar aku dah masuk AMD ni baru dapat jadi pemain dia sebut liga tu, tak. Rezeki awak semua ada di mana-mana, awak nak atau usaha dengan usaha saja. Okey. So seterusnya di AMD juga kita tinggal di asrama yang saya akan tunjuk sekejap lagi. Cuma asrama kita boleh tengok pada bahagian luar sajalah, sebab dalam tu ada penempatan full, ada terlibat sekali budak-budak Arabi daripada program NRDP. Okey. So yang beruntungnya PPPN ni sebab dia menaung sepenuhnya di bawah NSM. Okey. Macam atlet-atlet lain macam program NRDP, National Rugby Development Program, dan juga program NSDP, kerajaan just salurkan dana saja. Tapi dia tak ada akademi yang proper. Macam kita sangat-sangat beruntung, kita ada sangat-sangat program yang sangat-sangat tersusun. Macam saya tunjuk ke depan ni lah, ada 5 program ni. Jadi kepada parent-parent saya harap benda ni boleh jelaslah dalam apa pemikiran parent, sebab bila sampai ke AMD parent tanya kenapa anak saya tak masuk AMD ni, kenapa? Jangan tanya kenapa, sebab itu bergantung kepada kebolehan anak-anak masing-masing, penilaian juratif dan juga rezeki lah. Jadi macam saya cakap ni, jangan risau kalau kedudukan anak-anak persatuan perempuan bukan dekat AMD pun, kita masih di bawah cabang yang sama, PPBN akan tetap ada peluang yang sama, nak dengan tak nak saja. Okey. So itu secara ringkas lah berkenaan dengan AMD. AMD juga telah mendapat pengiktirafan berbintang daripada AFC dan juga mendapat skor 53 mata daripada 74 asal saya daripada double pass FIFA. So di peringkat AFC yang mendapat 2 bintang ni tak banyak. BVF, Vietnam, dan ada beberapa lagi akademi, dan di peringkat FIFA double pass tu sangat-sangat penting lah, sebab double pass tu dia menunjukkan betapa penstrukturan program tu teratur atau tidak. Jadi 53 mata tu sangat-sangat bagus lah dan juga sangat boleh. Okay, so itu sahaja seringkasnya. Untuk sesi persekolahan, macam yang tuan-tuan nampak, kita akan ada sesi latihan 2 kali, which is pagi dan petang. Sama ada dibuat, coach akan buat 2 sesi ataupun 1 sesi saja. So secara ringkasnya lifestyle di AMD, pukul 6 pagi dia akan pergi subuh, lepas tu 6.30 akan live breakfast, dan start pukul 7 mereka akan training lah pagi sehingga pukul 9 atau 8.30 macam tu, and then heavy breakfast pukul 10 sehingga pukul 2.30 akan belajar. Kelas diorang kat atas ni je. So diorang punya waktu pembelajaran tu macam saya pun ada pengalaman mengajar di sekolah sukan negeri. Macam sekolah sukan negeri, dia punya timetable macam sekolah sukan biasa kan, macam sekolah biasa. Tapi waktu latihannya tetap sama lah, berjalan pada waktu petang. Macam kat sini kita akan ada waktu pagi dan waktu petang, dan juga training kalau setiap hari. Kalau kita basuh guna hari-hari tu kita basuh kalau guna hari-hari jadi ingat pula orang kan. Jadi training bukan hari-hari, training hari Sabtu, hari Rabu kita off training. Tapi off training bukanlah off training terus. Off training tu recovery dan sebagainya. Jumaat malam Sabtu akan ada sparring game. So sparring game ni pun penting sebab untuk mengekalkan momentum perlawanan players lah. Okay. So hari Sabtu dan Ahad tournament utama, which is KPM ke, Presiden ke, Belia ke. Hari Ahad cheat day. Hari Ahad cheat day ni lah nampak meriah, jumpa panda lah, grab lah, mak ayah bawa cheat day lah, mak ayah kalau belum kenduri dia dapat kenduri agaknya. Menunjukkan meriahnya hari Ahad tu, sebab hari Isnin sehingga Sabtu mereka tak dibenarkan makan makanan luar. So dekat sini kita ada kita punya dietitian, kita ada kita punya nutritionist. So macam contoh ada anak-anak yang even dah masuk umur 14 tahun pun masih lagi ada yang kurang berat. So coach dan juga dietitian akan detect lah. So yang ni kurang berat, dia punya pola makanan ni kita akan ubah sikit. Yang ni masuk umur 14, berat dah naik sikit, so dia punya makanan pun akan ubah. Macam contoh ada parent yang kita macam dia pun dah rasa makanan tahu akan dia
kita naik experience ini bukan untuk atlet. So nak tak nak kita kena kawal. So macam saya terpaksa berasa semua betul nak jadi macam ni. Kalau tak maksud saya sebab saya model saya kena rasa itu maksud dia. Tapi nak menunjukkan pemakanan dekat AMD akan dijaga oleh nutritionist dan juga dietitian mengikut keperluan umum. So macam itulah perbezaannya dengan fasiliti-fasiliti lain lah. Lebihnya AMD ni dia punya recovery session, dia punya discussion antara tim dan juga jurulatih. Jadi itu yang membuatkan kenapa persekitaran AMD tu membuatkan players-players ni kita grow dia punya decision making dan juga macam mana dia orang menguruskan pendapat dalam tim itu sendiri. So macam yang tuan kata tadi, di sekolah di AMD mereka akan start belajar pada pukul 10, lepas tu makan 12.30, sambung balik sehingga 2.30. Macam yang dekat sekolah negeri, sebelum training diorang waktu pukul 5 tu mereka akan terus turun training saja. Macam kat AMD pukul 3.30 atau pukul 4 players-players ni akan ada briefing dahulu apa yang diorang akan training hari ni. Akan ada briefing dulu. Tapi itu basic tu, semua coaches akan buat macam tu, cuma nak menunjukkan teraturnya. Semua akan sitting down dalam satu tempat. So kita coach akan apa hari ni kita akan training. Sebelum latihan sama ada guna bilik meeting, dressing room ataupun dekat tepi kolam tu macam ada tempat untuk whiteboard ke dan sebagainya. Ya, dekat dressing room. So bagi saya pun baru je masuk kerja sini. So saya nampak budaya itu yang membezakan sedikit sebanyak dengan tim luar lah. Which is bila turun training tu semua players ada objektif nak training kan. Nak turun training tu sepak bola ni kita betul. Satu tim akan ada 5 coach, which is head coach, assistant, coach penjaga gol dan juga SNC. Jadi setiap bahagian-bahagian which is technical punya latihan akan diuruskan mengikut department masing-masing. Maksudnya buat 13 dia dah ada dia bersendiri lah. Ya betul. So setiap tim tu akan ada pengkhususan sendiri. Bukan satu center lah. Ya betul. Maksudnya kata center ni semua buat benda sama tak? Ada. Soalan tu kerap juga ditanya sebenarnya. Untuk menjawab soalan tu kita akan ada macam baru ni kita ada Carnival Supermock. So Carnival Supermock ni melibatkan AT di seluruh negeri lah. Tapi bukan pelibatan elit AT di seluruh negeri, maknanya pemain-pemain terbaik di AT tersebut akan kita jemput untuk wakil NFDP. So daripada AT pula, daripada Akademi Tunas ni kita akan tengok siapa yang terbaik. Kita akan jemput ke sini untuk jadi pemain untuk NFDP. Dan sekiranya perform Supermock tu itu merupakan antara layers untuk scouting lah. Kalau mereka perform dengan baik, so mereka akan diserap ke AMD, nama akan masuk listing lah. Itu di peringkat umur 13. Untuk di peringkat umur lain pula, macam saya katakan tadi, kita ada sekolah negeri, sekolah Malaysia dan juga AMD. Macam saya katakan tadi, kita kadang-kadang ada late bloomers betul. Ada late bloomers macam umur 15 baru nampak dia betul-betul boleh main kan. So benda ni terjadi, late bloomers ni kita akan cepat-cepat detect. So akan ada talent ID ataupun scouting team yang akan ambil nama-nama pemain-pemain yang berbakat ni, late bloomers ni, sama ada akan dimasukkan ke sekolah-sekolah negeri, sekolah Malaysia ataupun AMD. Ataupun mungkin akan terus disub ke skuad kebangsaan untuk selection dan sebagainya. Ya, proses untuk masuk ke AMD adalah satu proses holistik dan komprehensif. Yang pertama, setiap insan di Malaysia ini digalakkan bermain bola di bawah umur 7 hingga ke 12. Itulah peringkat dikatakan Akademi Tunas. Di mana di semua negeri satu liga akan dianjurkan di bawah program NFDP, dan di situ pencarian bakat akan berada di venue-venue di setiap negeri, di mana di situlah mereka akan mengadakan Liga Akademi Tunas dinamakan. Dan di situlah mereka akan dipilih mengikut potensi mereka. Dan pemilihan ini bukan hanya kepada pertandingan di LATZ, tetapi di akademi swasta juga.
ya, akademi swasta juga akan dikunjungi oleh pencarian bakat, ya. Dan pencarian bakat seperti mana yang saya kata, personel ini termasuk pengarah pembangunan, saat juga akan berada di situ. Mana kami proses untuk kita kenal pasti bukan seorang saja setiap kali berada di negeri itu sendiri. Kita akan bergilir-gilir. Mana kalau sekiranya contoh saya berada di Pulau Pinang pada minggu pertama, minggu kedua pencarian bakat yang lain pula akan berada sana. Bermakna pandangan dan juga penilaian berbeza. So sekiranya semua koleksi itu bercantum, maka disitulah penilaian yang komprehensif akan dilakukan supaya mereka semua akan datang, boleh dikatakan satu centralized training camp, latihan pusat untuk pemilihan elit ke AMD nanti.
medical dekat MD ni. Okay, right. Sini tempat ni kita panggil aqua therapy, bilik aqua therapy. So aqua therapy kita ada kolam ni. Untuk buat tempat air tu. Untuk kalau ada injury kita panggil sini. Ataupun kita buat recovery. Kalau contohnya lepas training orang rasa penat, kita buat recovery kat sini. Right, so kita ada satu kolam. Lepas tu kita ada dua kolam kecil ni. Satu ice bath. Nanti awak boleh rasa air dia ice bath sejuk. Lepas habis training kita akan letakkan sejuk. Sangat sejuk. Yang sebelah tu kolam panas. Cuma yang tu sekarang kita tengah repair. So dia tak rasa panas lah. So kita untuk ice bath sahaja. Right. Lepas tu ada satu kolam lagi. Kolam panjang tu untuk kita buat treadmill. Maksudnya kita lari dalam air. Lari dalam air. So lepas tu sana ada ais lah. Right. Yang ni boleh aqua therapy. Okay. Ambil dirasa tu. Biasanya atas intensity training awak kita akan buat keputusan untuk berapa minit awak nak rendam ais tu. Contohnya awak training ringan dan kita buat 2 minit, right? Ataupun kita buat maksimum 5 minit training ringan. Lepas keluar tu kita buat stretching. Right? Kalau katakan training memang penat ataupun game yang penat, kita akan buat 8 minit ataupun kita buat 10 minit rendam ais. Tak boleh keluar lah. Boleh rendam dekat bawah, rendam ais untuk bagi badan awak recover, untuk prepare awak untuk training yang selepas ini. Right? Okay, sama juga untuk kolam. Kalau katakan awak tak ada ais, nak buat rendam ais tak ada ais, tapi dekat rumah ada kolam. Okay, kita buat recovery. Maksudnya kita buat macam jalan ataupun jogging ataupun kita buat aktiviti dalam kolam. Okay, maksimum kita buat setengah jam untuk kadang penatkan badan, tapi bagi badan awak recover. Okay. Ni bilik medical. Okay, bilik medical. So semua kita ada satu MA, medical assistant. Dia yang akan tengok sakit-sakit, dia nak bagi ubat. Lepas tu kita ada physio untuk check injury dengan kita buat rehab, buat treatment. Treatment semua dekat sini. Lepas tu kita ada 3 mesua. 3 mesua maksudnya dia tukang urut untuk buat recovery juga. Okay. Untuk sini kalau kata awak injek, dia injek semua akan buat treatment dalam ni. Okay. Right. Rehab pun dalam ni. Rehab maksudnya exercise lah. Okay, contohnya awak akan tengok ada mesin-mesin dekat tepi-tepi tu. Dia semua akan nampak dekat visual center awak. Kita letak kat sini. Dengan ini, kalau nak tahu, ni untuk kita buat balance. Contohnya, okay, dia ada ankle injury ataupun lutut injury. Okay, kita akan bagi player, okay, buat dekat atas. Ada player nak rasa? Kita akan buat macam mana awak akan buat dalam badan. Okay, pada sana. Okay, satu kaki. Contohnya kita akan boleh buat apa tak? Satu kaki up. Okay, kita boleh timbang bola dekat atas. Okay, dengan kita start dengan ni. Bisa timbang lah. Macam awak main bola dah. Kalau awak jadi badminton, dengan awak badminton ada dekat atas. Okay,
right? Ataupun sekarang kita akan letak right? Ataupun letak yang bos yang warna biru tu letak di atas, lagi susah. Tapi dia kena tiba bola sebenarnya. Susah tu batu tu mata. Kita mana? Exercise strength. Tapi kalau untuk yang lagi advance, lihat kita akan buat dekat gym. Oh, okey. Biasanya awak nak berat semuanya buat kat gym lah. Tapi kira macam maksudnya sini sebelum apa-apa cek dulu dia punya skala berapa sakit, berapa tahap ini kecederaan dia. Kalau kata yang kecederaan dia yang perlukan, contohnya perlukan X-ray ataupun perlukan MRI, kita tak ada kat sini lah, sini di hospital lah. Kita akan hantar ke hospital lah untuk buat check lah X-ray ataupun MRI. Maksudnya ini macam first Yes, kita panggil first line lah dekat sini. Okay, untuk tentukan dulu tak dia hantar keluar. Kalau biasa lepas tu recovery kat sini lah kan, lepas tu kan? Recovery kat sini. Dengan satu lagi saya boleh tunjuk. Ini memang FAM nak tunjukkan semua klub dekat Malaysia yang main Liga Belia ke atas, maksudnya Belia Presiden, tahun depan reserve lah dengan Super League, kena lengkap dengan ni. Ini kita panggil AED. AED untuk kita kalau kata ada sakit jantung, kita nak buat CPR, lepas tu CPR tahu kan, kita buat tu kan, tu kan. Lepas tu kita nak bagi kecukan dekat jantung, kita akan bawa ini. Setiap game kena bawa ni, okey. Letak dekat jantung, lepas tu dia akan bagi elektrik dekat jantung. Okey. Right sini yang ni dah wajibkan di semua klub di Malaysia yang main versi Belia ke atas. Belia sampai Super League kena bawa, okey. Semua ada ni. Ada 3 unit lah dekat sini. Cardio tapi harap-harap kita tak pakai lah. Memang kita ada. Tapi just standby in case apa kan? Yes, so, kita ada tapi kita tak pakai lagi lah kat sini. Alhamdulillah lah. Okey, sebab sekarang kan awak tahulah kes macam tiba-tiba player jatuh dalam padang. Awak ingat hari tu yang dekat ada satu di Liga Parlimen Parlimen dia ada budak SSN bawah 16. Dia tiba-tiba kolap jatuh, tiba-tiba meninggal. Bawah 16 di SSN Johor. Yang tu biasanya kalau liga yang bawah dia sepatutnya kena lengkapkan dengan ada ambulance. Ambulance betul. Saya setuju. Tapi selalu kalau santai kita nampak liga tu dia standby tak ada kan, safety tu ataupun dia ada ambulance tapi orang yang bawa ambulance tadi. Ya. Dia tak ada basic. So dia tujuan dia kat sana tu untuk hantar dia ke hospital saja. So dia tak ada orang yang memang betul standby. Yang itulah jadi masalah sekarang. Okay, kalau boleh kita galakkan sometimes coach ataupun orang yang ada dalam tim pergi kursus. Kalau tak ada ini pun kita boleh buat CPR dulu. Ya. Ataupun player pun sepatutnya kalau boleh kena tahulah basic CPR dulu. Sebab benda tu sekarang banyak dah terjadi kan. Yes. Sebab saya pun macam terkejut lah ni first time kan dia dah pakai benda ni kan. FAM dah wajibkan lah. Dah berapa tahunan? 2 tahun kan 3 tahun. semua jenis strength training, recovery dan juga intubation dan sebagainya berlaku kat sini lah. Okay. So dekat dalam ni, kecawat dia dekat persekitaran awak ni. So gym ni memang kita dah sediakan mengikut apa yang keperluan seorang pemain bola sepak perlukan lah. Okay.
adalah dia punya peralatan terlampau hebat tu, tak ada. Semuanya biasa-biasa je. Tapi mencukupi untuk develop, untuk menjadikan awak seorang pemain bola sepak lah. Okay, macam awak nampak dekat belakang tu ada wing station, dekat tepi ada wing station. So dekat atas ada treadmill dan juga basikal yang kita akan naik. Beginilah persekitarannya. Macam saya cakap dia, walaupun saya katakan hari Rabu tu off day, tapi siapa yang injured, siapa yang rasa nak buat extra dan sebagainya, ini dia punya tempat utama lah. So ini pun salah satu reason kenapa saya sangat-sangat bersyukur kerja sini ada gym ni. Sangat-sangat advantage. Setiap kali ada lawatan pun parent-parent sangat-sangat teruja lah masuk gym ni, sebab nak tengok pembesaran anak-anak masing-masing yang macam mana. So macam yang awak tengok dekat sekitar ni, boleh ikut dia sikit. So semua alatan-alatan dekat sini diselenggara oleh kita punya strength and conditioning team sendiri lah. Okay, kita punya strength and conditioning team semuanya orang yang hebat-hebat belaka. Macam yang ketua dia, macam yang awak tengok AFC bawah 17 baru ni, Khairan, dia punya bahagian ketua ASN lah. So AMD dah menempatkan, dah ada individu-individu yang sangat-sangat orang kata memberi impak kepada pasukan kebangsaan. So dia juga berkhidmat dekat sini. So dia lah yang merancang, dia dan juga tim dia merancang macam mana semua jenis training, semua jenis program untuk atlet. So untuk parent-parent juga, sebenarnya program strength training ni bukanlah masuk-masuk sini je umur 13 tu masuk, tak. Ya betul, dia ada umur-umur tertentu. Sebab kadang-kadang ada parent komplain, ada parent komplain, kenapa anak saya tak masuk lagi strength training ni, dah form 2 dah. Tapi bila tengok fizikal dia, form 2 punya fizikal macam budak 10 tahun. Itu yang menjadi masalah sebenarnya. Sebab macam tengok sizing juga. Macam saya kata tadi, sebelum dia masuk dalam ni, maksud saya dah masuk dalam ni, tim strength and conditioning akan ambil semua data daripada segi berat, muscle mass, bone mass dan sebagainya. Akhir balik ke belum. So itu sangat-sangat mempengaruhi mereka punya progress untuk muscle strength dan sebagainya. Jadi kadang-kadang kita ada dengar macam setiap bulan, setiap penggal, which is 4 bulan sekali, akan ada evaluation parent-parent kita akan panggil. Kita dengarlah rungutan-rungutan dari parent, kenapa anak saya tak masuk lagi strength training ni, anak saya dah form 2, dah form 3 pun ada yang tak masuk lagi strength training. So nak tak nak kita kena jelaskan secara jujur lah, anak tuan yang pula akan balik nanti. Nak tak nak kita kena terangkan benda-benda. Sebab tu knowledge saya suka tu penting. Ya betul. So ada parent yang dia punya concern dia sampai tahap dia beli alatan GPS catapult tu untuk anak dia sendiri. So waktu training pun dia pakai catapult yang kita bagi, anak dia yang dia beli sendiri pun ada. So nanti macam contoh, yelah anak-anak ni anak cerita, ibu mesti nak cerita baru yang bagus je ke parent kan. So nanti parent dia cakap, kenapa anak saya punya catapult ni banyak tak bergerak ni? Macam mana pihak tuan dia tahu, rupanya dia tak bagi parent dia yang dia injured sebenarnya. So jadi bagus sebenarnya bila parent ada concern berkenaan dengan catapult dan sebagainya, tapi bila tak dijelaskan dengan betul oleh anak sendiri, so benda tu menjadi isu lah. So nak tak nak, bila berkaitan dengan strength training, bila berkaitan dengan pemakanan dan sebagainya, mak ayah ataupun parent, kita boleh katakan concern mereka hanyalah perlu tahu anak mereka ni buat dengan betul atau tidak. Kalau dalam cara mudahnya, kalau mempertikaikan tu mungkin di luar bidang lah. So bila dah masuk dalam AMD, dah masuk dalam PLD dan sebagainya, segala jenis latihan, segala jenis program tertakluk di bawah tim kejurulatihan itu sendiri. So berikan 100% kepercayaan kepada tim kejurulatihan dan tim esensi. So kalau macam tu takkan ada lah isu kenapa anak saya tak dapat training ni, kenapa anak saya tak dapat training ni. So benda tu semuanya berasas, bukannya kita buat saja-saja. So budaya yang kita amalkan memang tak ada double standard lah. Tak kisahlah awak ni daripada AT mana dulu, awak ni daripada PLD mana dulu. Bila awak masuk sini, mungkin awak dekat PLD, awak lah yang paling superstar. Tapi bila awak masuk AMD, awak bersaing dengan superstar setiap wilayah semua. Semuanya sama. Awak bagus ke tak bagus dekat PLD, itu urusan awak. Tapi bila dah masuk AMD, awak kena tunjukkan lah, adakah awak betul-betul berbaloi masuk AMD ni. Itu yang menyebabkan
dalam arti kata mudah ni, kalau anak-anak ni masuk, kalau orang biasa masuk SPP, anak ni pandai lah kat sekolah biasa, masuk SPP ramai lagi pandai. Masuk AMD ni sebenarnya ramai lagi hebat. Saingan tu. So adik-adik dekat PLD, kalau awak rasa awak dalam PLD tu awak lah Messi, awak lah Ronaldo, awak masuk AMD ni ada bersepah lagi Ronaldo dalam ni. Ada bersepah lagi Messi dalam ni. Entah awak jadi Harry Maguire. So macam yang saya boleh katakan, yang basic tu protein dia memang beza lah. Macam saya selaku owner yang prihatin ni, ayam tu saya tengok kulit pun tak ada. Itu menjadi masalah lah untuk saya. So ayam pun tak ada kulit ni. Memang jaga betul-betul. Ayam pun tak ada kulit. Dah lah kita makan bagian isi tak ada kulit pula. Punyahnya setengah jam dalam mulut. So nak menunjukkan pemakanan tu dijaga. Goreng pun tak. Goreng pun tidak. Dikukus ataupun dibakar sahaja. Daging? Daging kambing ada, daging lembu ada. Orang sarapan sini mewah. Diorang makan light breakfast ada, heavy breakfast, makan tengah hari. Lepas tu dinner, supper, dimakan. Macam saya katakan tadi, program pemakanan pun berbeza-beza ikut keperluan individu lah. Macam ada coach mengadu, budak ni tak cukup berat ni. Lepas tu dietitian katakan, iya ke tak cukup berat? Kita akan check. Lepas tu strength conditioning pula check. So cukup berat ke tak cukup berat ke, coach akan dapat detect dan akan beritahu bahagian pemakanan lah, untuk sediakan menu untuk individu-individu yang tak mencapai tahap yang coach nak lah. Paling baik. Resistant band ni awak boleh tengok kat Shopee pun ada, kalau awak rajin lah. Kalau awak boleh tengok Shopee, dia sebab dia berbeza-beza ikut berat dia. Okay. So resistant band ni membantu untuk recovery, membantu untuk awak punya training, strength training. Kalau sesimpel-simpel benda pun macam ni pun boleh latih untuk bicep, kalau awak concern. So kalau berkenaan dengan kaki, Beli tapi tak makan. beli tapi tak pakai tak betul. Ada mana? Ni sebab tu. Okey, kalau dah tunggu dia sampai. So benda ni sangat-sangat praktikal kalau awak ada kat rumah. Awak tarik macam ni pun dah latih otot dalam awak. Ya, kalau awak tarik macam ni dah latih untuk awak punya hamstring. So resistant band ni sangat-sangat membantu. Sangat-sangat membantu. So tolonglah ada satu, sebab dia sangat-sangat membantu sama ada awak injured ke tak injured ke. Even hari off day awak pun awak boleh buat benda ni. Even mak saya pun ada, sebab mak saya ada sakit lutut. So benda ni sangat-sangat membantu. Itu yang saya boleh katakan. Ada treadmill, kita ada basikal. So basikal ni bukanlah murah-murah punya basikal, bukanlah basikal-basikal biasa tu. Saya pun kalau guna ni pancit juga. So ni kalau orang kalau orang tahu, ni basikal untuk fitness yang dia boleh track segala pergerakan awak. So boleh choose macam-macam program untuk awak buat basikal ni, sama ada awak nak buat marathon dan sebagainya. Untuk basikal depan ni, untuk awak punya strength kaki. So nak mudah membezakan basikal ni, yang ni dengan kata mudah ni, yang ni sprocket mati lah. Yang ni sprocket mati. Sebab dia boleh putar ke depan tadi, dia tak boleh nak reverse. Oh, dia tak boleh reverse dah kan? Sprocket mati. Yang ni boleh macam basikal biasa lah. So kita nak tunjukkan bahawa pentingnya perbezaan atlet kita dengan atlet luar. Keperluan kardio ni bukan sahaja sekadar berlari. Okay? Sebab berlari awak menggunakan otot kaki dan juga awak punya stamina. So untuk basikal ni, andai kata recovery tu memerlukan awak punya strength lutut, so kita tak syorkan awak untuk guna treadmill. Sebab treadmill bila lutut dia akan tampung sepenuhnya lah. Okay, jadi
Untuk macam contoh kita ada case ada players kita ACL, kita tak suruh dia berlari dulu, kita suruh dia berbasikal dulu, sebab kita nak kuatkan dan juga orang kata memudahkan dulu pergerakan dia punya otot di sekitar bahagian lutut dan juga sendi-sendi dia. So kita suruh buat basikal dulu. Itulah membezakan advance yang kita punya pemulihan recovery berbanding dengan tim-tim lain. So sebenarnya bila berkaitan dengan advance dari segi peralatan dan sebagainya, saya suka tengok kata-kata TMJ sebenarnya. Sebab apa? TMJ katakan sebab saya walaupun saya orang New Zealand tapi saya follow juga lah bola sepak dan sebagainya. Apa yang membezakan tim Johor dan juga tim orang lain, players dia kalau injured 3 bulan je perlukan recovery. Orang lain mungkin 6 bulan dah makan tahu. Itu yang membezakan orang yang bijak menggunakan fasiliti ataupun tak. Okey, macam TNJ cakap lah, duit ada beribu-ribu pun kalau tak diguna susah juga. Letaklah siapa yang di atas, tapi kalau tak ada siapa yang organize, so benda tu takkan jadi. So benda tu satu nasihat yang sangat-sangat baik lah, menunjukkan perlu adanya advancement bukan sahaja dari segi quality players, tapi kita juga perlukan quality dari segi recovery dan sebagainya. Macam dekat AMD ni ada je players-players yang injured ACL, injured MCL. So macam orang kata ACL ni dia pembunuh career atlet lah. So kita tak buang. Ada yang kena ACL waktu Form 1. Form 1 dah ACL lah. Form 4 baru boleh main. Nak menunjukkan kita jaganya atlet ni, tak kisah dari recovery dia berapa banyak pun, sebab kita tahu benda dia ni merupakan prospek kita. Waktu Form 4 dia dapat main, waktu Form 5 dia dah sign dengan kelab. So walaupun saya boleh katakan injuries ni satu penghalang, tapi injuries juga satu orang kata stepping stone untuk atlet tu membangun lah. Betul. Macam coach ni belajar yang berkenaan dengan kecederaan dan sebagainya. Kecederaan memang satu-satu benda yang sangat-sangat dekat hati lah. Trauma lah. Sangat-sangat membuatkan benda tu menjadi trauma. So bukanlah recovery tu satu benda penting, satu lagi berkenaan dengan psikologi. Saya graduan UPSI, ijazah sarjana muda sains sukan psikologi sukan. So benda tu dekat sini AMD dia punya psikologi sukan daripada ISN. So benda tu berkala, dia tak ada orang yang tetap dekat sini, ada orang yang pantau. So saya pada masa yang sama buat program untuk bahagian psikologi jugalah untuk players-player kat sini. So untuk bahagian psikologi, macam contohlah saya tak nak mention nama-nama pemain, tapi dia dulu top, tapi disebabkan ada satu kecederaan, dia tak boleh nak back kepada peak performance dia dulu. Sebab apa? Trauma. So di situlah bermulanya peranan psikologis. Contohlah adik-adik kan, jangan kata injured, penalti je. Jangan kata injured, penalti. Tadi. Jangan kata injuries. Penalti je cukup dah membuatkan seorang players tu sangat-sangat down dia punya mentality. Ada dah awak tahu kan, awak tak down. Kawan tak down, kawan bekerja. Okey. So dia salah satu tu itu adalah orang kata learning from mistake. Ya, betul. So berkaitan dengan psikologi tadi, awak sebagai players sangat-sangat perlu tahu macam mana untuk manage awak punya keperluan psikologi. So mungkin di peringkat PLD kita tak ada seorang yang betul-betul kita assign untuk psikologis. Tapi parent dan juga coaches sangat-sangat perlu memainkan peranan lah. Macam contoh, bila kalah tu, kau lah punca ni pula. So benda-benda macam tu kena elakkan lah. So nak kalah, tapi jangan pula kita terperangkap dalam environment toxic positivity. Sentiasa positif je, kita kalah, bagus, tak apa, jangan itu. Sampai sudah lah belajarnya, bila kita nak build up kan. So itu bergantung kepada kreativiti coaches dan juga parent lah, untuk create satu environment yang build kita punya atlet. So macam saya katakan tadi, recovery
dari segi fizikal dan juga mental kena selari. Itu yang kita buat kat AMD. Dia akan kekal sekiranya prestasi okey. Kekal kalau prestasi okey dan kalau tak ada masalah. Prestasi dekat AMD ni bukanlah semua orang top pun. Macam-macam sekolah biasa juga. Ada orang yang pandai, ada orang yang kurang sikit. Tapi disebabkan kita tahu prospek diorang kat sini dan juga environment mereka ni, environment yang dilatih dengan environment yang sangat-sangat profesional. Jadi saya boleh katakan peratusan untuk dibuang sangat-sangat rendah. Kalau ya betul. Kalau ada pun ni macam sulit sikit lah. Kalau ada pun disebabkan masalah disiplin saja. Tak pernah lagi kita buat sebab prestasi. Sebab kita tahu mereka semua personality yang the best. Ya, mereka semua ni masuk disebabkan oleh mereka tu ada kemampuan. Mungkin ada faktor-faktor tertentu, mungkin macam contoh ada masalah keluarga ke, ada masalah macam-macam masalah. Tapi kalau nampak diorang kat luar ni, diorang lah paling hebat dekat dalam negeri tu. Berebut. Macam contoh baru-baru ni MSSM bersepah yang nak saya nak ambil budak AMD, nak ambil budak AMD lah. Ada coaches yang tak setuju sebenarnya ambil budak AMD. Sebab apa? Sebab tak memberi peluang kepada betul. Bukannya kita nak belagak AMD tak boleh bagi budak, bagi budak. Tak. Kalau bagi budak AMD, dah kalau contoh satu negeri budak minta 16 players, dah confirm lah first 11 tu budak AMD. Itu yang jadi isu baru-baru ni. Tapi di Johor ada isu lain pula. So benda-benda macam tu, itu kita kena, nak kita kena sesuaikan dengan environment lah. Macam berkaitan dengan soalan tadi, adakah diorang akan kekal daripada umur 13 sampai 17? Ya, mereka akan kekal sekiranya tidak membuat apa-apa masalah. Masalah disiplin je lah. Ya, betul. Macam saya cakap dia, even injured waktu umur 13 pun, kita tetap akan jaga. Kita tetap akan jaga. Sebab ada kat sini, macam saya baru masuk kerja sini tahun ni. Awak bermain ke tahun ni? Saya bermain. Awak bila injured? Form 1. Form apa? Form 4. Lah. Injured, dah lah injured tengah tahun, maknanya tengah season. Ujung season Form 4 baru main. Tapi dia antara first level. So menunjukkan benda tu satu benda, satu progress yang kita tidak sia-siakan. So jangan risau lah, sekali dah masuk tu, berbuatlah baik kepada orang, berbuatlah baik kepada diri sendiri. Kalau anak saya tak anggap benda tu macam dia buat kesalahan, dia menganggap menganiaya diri sendiri kan. Sebab dia mensia-siakan peluang yang dia dapat. Macam bukanlah PLD DJ dan PLD lain pun datang juga. Semua cakap macam mana anak saya masuk sana. Kalau dia dah masuk sini pun mensia-siakan peluang tu, baik pada awal kita ambil dia. Macam tu lah. So parent-parent awak ni sangat-sangat mengharapkan awak bukan sekadar macam mana. Ini mungkin di luar konteks boleh sepak lah. Tapi apa yang saya boleh katakan, di akhirnya sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan ni nak anak-anak puan ni jadi orang je. Itu je sebenarnya. Sebab saya pun tengok mak ayah saya, dia tahu tak kisahlah anak kau ni kaya ke apa ke, tapi yang penting jadi orang. Itu je sebenarnya. Bukanlah tak kisahlah awak dapat saingan JDT ke apa, tapi kalau saingan JDT pun tak jadi orang, tak boleh juga kan. So ada yang tak jadi orang kan. So begitulah misi utamanya dekat AMD ni. Itu orang kata kenapa masuk AMD ni tak keluar sebagai satu pasukan AMD. Itu pun menjadi persoalan juga. Kita kena ingat, kita punya falsafah dalam pembangunan bola sepak bukanlah kita nak melahirkan pasukan. Kita nak melahirkan pemain yang kita boleh supply kepada seluruh negara. Tapi sekiranya ada rezeki diorang ditemukan dalam satu tim nasional, so satu advantage lah, sebab mereka dah pernah bersama-sama lah. Ada je yang macam pemain-pemain sebelum ni keluar, lepas tu jumpa gaduh-gaduh atas padang main dengan super. Tapi jumpa national team baik balik. Sebab apa? Ada chemistry tu antara diorang, sebab diorang dah sama-sama 5 tahun membesar sini. So adik-adik, even awak macam saya cakap tadi, even awak bukan dekat AMD, awak dekat PLD ke, dekat sukan negeri ke, awak ada satu misi yang sama, which is menjadi antara talent pool yang awak patut ada dalam Malaysia ni. AMD ni ada je yang tak ada orang sign. Ada orang lebih rela sign budak-budak PLD, budak-budak AT. Sebab apa? Sebab diorang tahu mungkin ada orang kata permata yang terkeluar di kalangan permata lain.
Jadi lepas ni tak kira lah awak main dekat mana. Contohnya macam Cik Jaya kata PMD ke, SSN ke, Sekolah Sukan Malaysia ke. Tapi ini adalah satu motivasi untuk awak dapat ilmu dan biking lebih baik lagi. Okay, mungkin awak rasa dah lama pun nak tengok MD. Inilah dia punya implement AMD. Dan bukan calon-calon orang boleh masuk sini kan. Dapat macam ni, dapat kongsi ilmu. Okay, awak belajar. InsyaAllah saya tu juga doakan awak mungkin satu hari ke AMD. Okay, alright. Sekian daripada saya dan kita ucapkan terima kasih kepada Cik Nazri. Tepuk tangan.